Bagaimana nak terang kepada keluarga yang halang perhubungan dengan alasan kenegerian dan status seperti janda ataupun duda? Ni bab kahwin pula. Ni best sikit. Jadi ni macam-macam lah masalah bagi orang nak kahwin. Sehingga timbul pula banyak lagi masalah setelah dihalang kahwin. Zaman Rasulullah ni, batulah contoh terbaik. Uswatun hasanah. Tak cakap banyak. Bila nak kahwin, maka permudahkan. Nak, jangan tinggi ria belanja mas kahwin. Senang. Nak cerai pun mudah zaman Rasulullah. Ni nak cerai 8 tahun. Naik turun mahkamah. Tak cerai lagi. Dalam duk bercara tu, 3 orang pula beranak. Segala-galanya susah. Maka termasuk yang menyusahkan perkahwinan adalah kaum keluarga sendiri. Dia kenang dah dengan hak puang ni, tapi keluarga dia tidak pernah. Sebab apa? Sebab perempuan ni janda. Ini jahat masyarakat. Dah apa janda ni benda? Apakah arti janda? Janda ni kita tengok hukum syarak. Nampak? Balik pada hukum syarak. Apa arti janda? Arti janda perempuan yang telah berkahwin dan pernah bersetubuh sekurang-kurangnya sekali dan telah bercerai, mati atau hidup. Itu janda. Ada tak situ mana perempuan yang jahat? Ada? Tak ada. Perempuan yang tidak baik? Ada? Tak ada. Kalau kita rasa hina janda ni, maka kita hina ibu bapa ibu kita sendiri. Perempuan-perempuan, lelaki-lelaki, masyarakat kaum keluarga yang dia pandang rendah janda, yang hina janda, mereka ni hina mak dia sendiri. Dia kata mak kita tak janda. Dia jawab balik, memang mu bodoh dengar molek. Sebab tu kalau kita mengaji jadi cerdik, tidak lagi bodoh. Isteri Nabi ni Ummul Mukminin, ibu orang yang beriman. Isteri-isteri Nabi ni mak kita tau. Ke bukan? Ummul Mukminin, ibu bagi orang beriman. Mak segala orang beriman, isteri Nabi. Isteri Nabi ni janda seorang je anak dara. Hak lain janda. Makna kalau kita hina janda, kita hina mak kita sendiri, iaitu isteri Rasulullah. Betul tak? Ada. Kalau tak khabar tak reti bahasa ni. Faham? Dia tak ada kira janda tak janda. Kalau dia benda tu baik, tak ada masalah dari segi syarak, molek. Cuma sunat orang muda-muda yang anak dara, kerana bermain-main itu lebih baik. Itu saja. Nabi pilih janda kerana dia banyak nak bantu anak yatim. Tapi kalau anak kita nak nikah dengan janda, janda ni orang yang baik di sisi agama, jangan marah. Itulah jodoh dia. Permudahkan. Nak buanglah naknanya pandangan sia ataupun martabat rendah kepada janda. Buang daripada kepala otak masyarakat Melayu. Kalau janda tu tak molek. Ni masyarakat Melayu ni terlampau jahat kerana mereka jauh daripada agama. Orang kahwin semua tak betul belaka. Ni Melayu dia panggil. Batu Melayu bertambah layu. Tak maju. Kira nak tengok keburukan orang kan. Bila orang kahwin dengan janda, janda. Nampak? Boleh janda. Dia main gitu pula. Habis tak kena orang. Kalau hak lelaki tua pula, puan muda, dia kata, nak tipu harta tu. Cik dia racun tikus pun semua mampu tu lelaki. Itu pula. Ni Melayu, jangan ikut Melayu. Ikut Melayu masuk neraka. Ikut Rasulullah masuk syurga. Faham? Jadi satu lagi pula, ibu rampah kuasa. Kita kena buang khurafat ni. Ibu tidak ada kuasa dalam menentukan sah ataupun setuju ataupun apa-apa dalam perkahwinan anak. Kerana ibu tidak diberi kuasa oleh Allah dan Rasul dalam bab perwalian. Tapi orang Melayu membelakangkan Allah dan Rasul. Mak boleh jadi wali tak nikah? Tak boleh. Bukan saja mak dah boleh jadi wali, segala hak berkait dengan mak
tidak sah jadi wali. Dan siapa ni nak jadi wali? Tok Imam kata, pak saudara kita lah. Dah pak dara belah mana tak kenal lagi pak dara belah ayah. Bukan belah ayah, belah mak. Belah mak tak sah jadi wali. Dia tak sah jadi wali sebab dia pak saudara atau kena belah mak? Pakcik jawab. Sebab kena belah mak. Bila sebut nama mak dalam bab pernikahan, ditolak oleh hukum syarak. Tiba-tiba dalam masyarakat, mak tak setuju, tak kahwin. Ini bid'ah yang menyesatkan. Faham? Ayah tak ada kuasa langsung. Bahang kuasa betul. PBB mak terus. Jadi kita tanya diri kita, adakah sanggup kita lemparkan ajaran sesat ni, iaitu mak menentukan menantu kahwin atau tidak, buang dalam laut Selat Melaka. Dalam Islam dak ajar apa saja kait dengan mak dak sah nikah. Adik-beradik, mak tula ayah tula boleh jadi wali. Ayah tula mak lain boleh jadi wali. Ayah lain mak tula dak boleh jadi wali. Faham? Turun kok belah mak dak sah jadi wali. Tiba-tiba orang Melayu buang hak Rasulullah, buang hak Allah, letak mak paling tinggi kuasa veto dalam menentukan perkahwinan anak-anak. Tahu tak? Tu yang berlaku dalam masyarakat. Anak dia tanya ayah dah, "Mana ayah? Abang Leh suruh tanya. Boleh tak nak nikah dengan kita ni?" Anak dia puang tanya. "Oh, ayah tak apa. Ayah kenang dah Abang Leh mu, tengok laku lah ni naik beruknya." Habis kapung beruk dia orang panggil. "Tapi mak mu tu lah tak setuju," ayah kata. Dah ayah kata nak tanya mak semalam. Ayah tanya dah mak malam, mak jet terus tak tekuk ayah. Mak tak setuju. Kita habis jadi pondang Sepanyol belaka. Kerana buang Allah dan Rasul dalam laut, letak hukum sesat dalam masyarakat. Mak kata tak setuju, tak jadi nikah. Padahal mak tak ada kena-mengena. Faham? Sebab tu kalau nak senang kira, ada orang masuk nak tengok ngiri, nak merisik dan apa, ambil mak, wak lari pergi Pulau Pakor. Faham? Mak tidur sini 3 malam, tiket free, duduk hotel free. Tengok mak berenang lah pelang. Maka senanglah nak beranak, orang nak mari kira, nak merisik, nak bertunang sebagainya. Mak tak ada. Mudah jadi, senang kahwin, panjang zuriat, kekal ke sampai akhir hayat. Betul tak?